top water. Menggunakan SP. Right? Ni ada kat sini pula aku hari ni. Berkabus. Sorry. Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni aku berada di Sungai Yaya. Main toman. Pelik lah juga. Bukan game aku. Tapi sebenarnya aku bawa orang jauh. Dua orang ni. Abiang dengan Aina. What up? Pinai mai. Dia kena bawa dia orang. Tapi aku hari ni aku naik boat. Dia kata mancing. Aku nak mancing ni. Lepas tu kan, sampai ni tiba-tiba ada pula. Ini mesti ramai kenal ni. Tekong terkenal kat Kelau kan. Kelau datang sini. Pula. Ni depa nak try toman Sungai Yaya. Kata kuat tak tahu lah. Aku tak pernah dapat toman ni, kumpau selalu. So hari ni kita ambil boat 17 kaki, player 3 orang. Aku, Abiang dengan Aina. So agak sempit lah kot aku rasa, tapi itulah maknanya aku bagi dia orang mancing dulu. Aku duduk belakang dulu, jalan-jalan dengan boat. Nak teman dia orang je sebenarnya. So kalau ada, kalau tak ada lah. Janji aku nak janji at least hari ni dia orang ada hasil, aku happy dah kot. Bawa dia orang jalan-jalan walaupun aku tak pandai sangat main toman. Tapi kita tengoklah dia orang, dua orang expert toman. Dia orang dapat toman lain jauh lagi besar daripada aku. Aku toman paling besar pun berapa kilo je. So harap-harap dia orang ada hasil padu. So tunggu tekong dan kita lancor. Berteman borak. Dia tengok dengan borak tapi glove pakai. Sabar. Let dulu. Bawa nak gerak kan? Biasa aku duduk belakang. Jalan-jalan. Ronda Sungai Yaya. Aku orang sini, aku jangan turun. Jadi jangan gila turun sini. Jangan ya. Pada dekat Dekat gila. Rasa kalau ada tinggi dalam ni aku turun lah kot. Aku dapat tinggi sini aku balik. Dah leran tadi. Leran. Jom. Sekarang ni air besar. Dia kena tengok. Wah, Aina skipping power Aina. Gila, Aina ajar sikit dah. Ha? Kalau tu lah. Skipping dalam waktu. Memang sedap kalau makan tu. Kita alik tengok orang kalau Aina makan bihun di pagi hari. Dia punya motor dia tak cun lah. Setting tak cun. Stopper tak bawa pasal tu. Proto angler. Macam tu dah. Pom. Ini kali lah. Dia roh. 2 hours later. Abiang duduk sebelah pokok lah. Mana? Anda ni pokok kelapa tak makan ni. Macam mana cara dia ni keluar ni. Second half geng. First half kita orang Jasing. kum. Kita tunggu air surut sekarang ni. Air tengah keluar surut ni. Air tengah keluar surut. Nanti air turun cantik. Skipping pun sedap sikit. Harapan kedua, sesi kedua ni. Turun banyak ni. Tengok Turun banyak. Turun banyak. Ni tengok ni tiang ni. Tiang. Dua kaki turun lah. Kat tiang. Kita naik tangga yang atas ni. Sekarang sampai bawah ni. Elok licin ni. Ya ke licin? Licin lah. Baru boleh terjun. Okay. Sedap ni. Permulaan sesi kedua. Arus sudah ada. Ikan sudah aktif. Ayat sedap. Ayat sedap hati je selalu. Betul Jiwan tak ambil? Dia pun tak ambil. Cintaku. Jom. Betul.
Dia duduk betul bawah ni tadi. Ha. Dia duduk bawah ni, lorong ni. Ha, betul. Boleh sini. Ha. Melingat ke air tapi nampak dia macam macam tu dia sekelompok. Bukan air dah. Jangan nak pakai muk rapat belakang. Muk bandar ni dia asuk anak dia dengan semua. Bandar dia cakap. Mak dah pesan jangan keluar. Ha. Yang sakit mak dia ke bukan mong. Mak yang sakit dia ni. Ujung tu dia. Naik kan, zoo hitam tadi, nampak hitam. Tadi mak dia naik, tak tahu mak dia ke dia punya. Tak tahu sama dia ni ataupun bujang. Sebab aku tak tahu bujang sini macam mana colour dia. Bujang sama lah, lebih kurang lah. Colour mama kak? Ha. Tapi dia macam mama makan hijau pekat gitu kan. Bujang jalur tu ke. Dia ada buah pokok ni. Ada. Mesti ada. Dia makan tak mau makan je. Oh, anak kasar. Gagal anak. Lembah tak anak. Lembah. Dia tak terjawab ni ada dua tu. Selok. Tu. Yes, kena. Allah. Tapur ni. Lah, dia ambil tak kena lagi. Langsung pak. Oh, si baik. Dia masuk V je tu. Tu takut tu. Oh, terlekat masuk V je lah tu. Apa? Oi! Tapur lagi. Dia tampak lagi. Hang memang. Dia tampak lagi. Geramnya. Aku yang Marah dah tu. aku yang tengok pun geram. Tapur lagi. Yang ni kalau terus Je. Pang. Allah. Putus lah. Putus mati. La ilaha illallah. Putus. Dia makan dah. Syadah lah. Dia. Ha? Tu buih tu. Dah. lidah lucu. Kena. Aku ikat tadi. Ayah. Sorry Doya. Aku dah cakap dah. Aduh. Kecewanya. Budak pakar dah. Tak pakai dah ada subang tu. Boh. Dah ambil dah dia. Ongguk. Ai. Tadi yang bolu. Ya, aku dah sentak dah kau buat. Tak, dia bukan salah sentak. Tu buka. Bukan salah sentak. Terbuka lidah. Okey ah. Aduh. Sabotaj. Sabotaj. Aduh, dah makan. Ni yo. Jap. Ha? Dia duduk sini je. Dah thruster pula tak ada bateri. Sayang. Tu anak Hadi tu. Nampak dia jauh. Oh. Dia kata okey. Mana? Sekejap, tengok jap. Ya. Ada anak serbuk. Anak serbuk. Tu anak tu kalau anak. Oh, tu anak tu. A few moments later. Mam, akhirnya strike. Induk dia. Okey dah. Induk dia ambil. Akhirnya nampak sepasang. Anak tadi, anak. Anak dia main sepasang. Masuk. Sok. Yeah. Akhirnya kita Sekali baling. Kita dah boleh mancing. Dah boleh mancing. Sekali baling. Nampak anak tu baling. Hang memang. Ada boleh ni. Dulu. Kita Jatuh je. Kau punya rekod tak tadi apa? Aku dah buka. Tak ada. Oh. Main dulu. Tengok sikit rupa dia. Dia dah goncang ni. Ayah kisah tu. Tak apa siga hut tu. Ui, saiz juga. Ui, tu besar kok. Ui. Besar sini. Saiz ni. Ui, saiz tu. Ada kisah tu. Tu. Ya. Belok.
Cek. Tu nampak dulu. Ni. Ni. Okey. Besar memang. Oh, besarnya, ya Allah. Oh, besarnya. Ya, aku ambil ekor lah. No, besarnya Aina punya. Bobot. Besar. Kau punya terus sikit tu. Tak apa. Okey. Alhamdulillah. Yes. Waduh. Besar. Oi, patah dia. Ya. Ha? Ni anak lain ni. Ah, ni. Lain. Anak dia. Woi, besar woi. Yes, Aina. Yes, akhirnya. Saya lagi kuat daripada lidah Abjad. Joget sikit. Sayang ni dah ni. Ada. Gusai. Ada setumpuk lagi. Besar woi. Ini Besar rasanya. woi. Dah kalau dah. Dah jadi Cantik. Mungkin. 15, 16, 17 oh. Besar. Oh. Okay, so tadi kita orang laju je. Lepas tu nampak ada anak. Dan ada memang nampak sebab dia duduk kawasan cetek. Nampak dua induk hitam kan. Pusing balik boat. Aina kas sekali. Boom, dia ambil. Oh, tak apa. Puas hati. Seronok. Oh, nak tarik. Jom. Pam. Dah, tidak rasa tak? Layang gitu. Padahal besar tu. Oh, sok Aku ni. tak ingat lah dulu Mama makan. Oh. Ada setumpuk ni. Cek. Itulah bunyi cicak. Aku tak rasa dia bawa gewang aku. Tak, Dia lagi tak. kat sini. Dia belum ambil gewang tu dia. Dia berenang kat bot. Tu yang anak faham. Ada. Oh lama. Mak, cantik. Dah lah besar weh. Bila punca kenapa aku pam tu sebab aku tengok gewang tu tak naik-naik. Tu dia cakap dah. Macam dia bayar kan? Ada ranking ni. Besar weh. Thomas dengan Yaya weh. Amazing. 16. 16? 16 bang. Nampak dah 16 tadi. 16 pun 16, aku tak 16. Besar weh. Bunyi. Ya. Tu. 16 betul lah. 16 weh, 16. Ha? Mana tu? Ambil gambar tu. 16 LB. Ya. 16 lebih ni. 16 lebih ya. Palak so. Oh, mantap. Mantap. Toman Sungai Yaya 16 LB Top water. Menggunakan SP. Right? And reel Zen 100 HSL. Rod Lecanas 20 LB. Right? Mantap Ini geng. dekat ni. Mantap. Di sisi Sungai Yaya. Yaya. Yeay! Right, Toman. Sungai Yaya 16 LB. Aku oi. tak dapat saiz ni. Besar oi. Oh, palu lah. Oh, oi. Thank you, Mama. Lama dah tak dapat saiz macam ni. Oh, gemiling air. Right. Dah ambil api. Okay. Bye. Mantap. Cuk. Cuk. Tadi. Ni dah Tiba nak menangis kat dia. Badi siapa kenal lah dia nak. Oh, tu dia. Oh, tu. Ya. Balik lu. Alah. Oh, ya. Besarnya. So. Ni main tepi tu. Tu nampak. Rekod pasang. Pasang. Oh, ni anak lain dah ni. Anak lain. Oh, jahat dengan air. Jahat dia. Ada 2 ekor. Sepasang. Aduh sedap.
tu lah. Nak yang kemarin tu. Tu. Look. Yo, hijau. Tiga anak dia. Hijau. Hijau elok. Hijau elok tadi nampak pun. Ya, asalnya tadi. Hot pasang tadi tu. Pasang tu lah nyahal tu. Ha. Bapak dia. Oh, bukan yang aku dapat tu lah. Dah, hang kacau mak dia. Cik. Dah. Hijau elok. Dia tak respon. Ada ekspor dia tengok padahal ada depan muka tak? Ya, I tak tahu. Dia tengok, biarlah. Nanti kau lah. Hari yang mantap. Bini aku baru kena hak ni dia ada. Bini baru kena. Darah lagi. Takkan kita nak faham pulak dia kata. Siapa nak jaga? Tak mau. Oh, tak mau. Ha? Mula-mula tapau gitu lah. Elok bagi line tengah elok tu. Oh. Lorong dia. Belah anak dia. Tak mau ni, mak dia padu ni, saiz padu. Ni 23. Abiang kata. Abiang kata. Aku rasa Belah lah ni pun nak batu sekejap pun dah tu dah tengok lah. dia punya kepala berat. Kepala dia pulak gitu. Bulak besar. Isi pipi tebal gitu. Tiba-tiba dapat nama. Mana? Ni. Ha, sikit je. Oh. Bujang. Terkejut biar. Depan muka dia ambil. Depan muka dia ambil. Nak flip ke nak sauk? Faham lah. Yang ni dah datang. Faham. Kau rekod tak? Dia pergi salat je kat Ina. Ada, kau rekod tak? Boleh rekod? Ada rekod. Tak. Ada. Biar view macam ni naik. Ya. Ha, saya Ada. naik. Sebab dia meletup. Sebab dia meletup tu yang mahal tu. Sebab dia letak depan muka kau. Depan muka dia letup. Tu lah tu. Terkejut dia. Aduh. Gambar. Pada macam tu. Nampak tu. Rempit. Alah lucu. Rempit alu. Rekod. Alu gila. Oh, cup. Boleh apa rasa geli-geli tangan sikit. Geli. Geli sangat kecil alu. Sama besar katak. Rempit. Kan rempit cencurut. Jadi alhamdulillah hari ini misi tercapai lah. 3 ekor lah lebih kurang. Seorang ekor aku tak naik. Tapi aku happy lah sebab sebenarnya misi nak bagi ke orang jauh tercapai. Dan besar pula tu kan. Ui, rekod kat sini. Memang rekod kat sini. Jadi alhamdulillah. Rekod Sungai Yayah memang padu lah. This is Sungai Yayah Haina kata. Oi. Dah nak 16. Kan? Jadi Baru tahu sok no. So gang, terima kasih kerana menonton video kali ni. Aku rasa video kali ni short je. Video kali ni tak panjang sangat, tapi aku nak kongsikan pengalaman aku outing dengan diorang lah ni. So terima kasih Ana, terima kasih Abiang. Terima kasih Alal dan terima kasih tekong kita Cik dan Moza dan Nabil pun hari ni dengan cerita gasak hari ni. So kasih aku tak ada. kau dah cakap tadi tak payah hang dapat besar tak payah terima kasih ha. Okay, terima kasih. Hitam. Alright gang. So kita akan jumpa video hadapan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan kita akan jumpa video hadapan. 2 kali video hadapan. Bye bye. Thank you.
Okey. Nah. Sengat. Nampak dia ambil gup. Cocek. Itulah bunyi cicak.